Then ada orang dia nak post konten Hmm. tapi dia terlalu fikir apa orang kata sampai buat dia tak post-post. Jadi apa komen Datin? Memang ada yang macam ni. Ramai je orang cuba kononnya nak in dengan trend sekarang ni. Everything is in social media. Tapi ramai orang tak ada keberanian sehingga satu pun tak jadi nak buat posting. Okey, apa yang boleh saya bagi tips kat sini simple saja. Yang pertama kena jaga niat. Niat kita kena jaga. Apa tujuan kita buat? Kalau kita buat tu adalah untuk menyebarkan kebaikan, so teruskan. Jangan nak takut. Yang kedua, janganlah overthinking. Kenapa nak terlalu fikir banyak sangat tentang apa orang nak cakap? Dan yang ketiga, kena tahu bahawa realitinya orang tetap bercakap. You cakap benda baik pun, orang akan bercakap. You cakap benda yang tak kena di mata dia dan di telinga dia, dia juga akan tetap bercakap. So this is the reality. Dan yang keempat, kita fokus kepada orang yang memerlukan ilmu kita. So saya rasa kalau kita pegang dulu kepada 4 poin ini, insya-Allah kita akan jadi rasa chill, relax, kongsi sahaja apa yang boleh kita kongsikan kepada mereka di luar sana. So yang paling penting, sekali lagi, kita kena jaga niat kita. Dan yang kedua, jangan overthinking. Dan yang ketiga, kena faham kepada realiti hari ini. Buat apa pun orang akan bercakap. Dan yang keempat, fokus sahaja kepada orang yang memerlukan ilmu kita. So, jaga niat, jaga aura, jaga energi. Ingat aura, ingat energi.